Assalamualaikum dan selamat pagi geng. Okay geng, ini dia aku turun casting. Aku try spot yang mula-mula aku buat video dulu, berdekatan dengan kilang. Kita kilang top left. Kat sini pun kalau korang tengok, spot kapi hijau geng. Aku nak try dulu dekat kawasan ni, tengok macam mana. Kalau ada tanggapan nanti aku akan update. Kepada yang menonton jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube aku. Nanti apa-apa nanti jom kita lanjut je lah geng. Tak kena geng. Tak kena geng. Ui, kena. Ui, geng, strike geng. Alhamdulillah. Strike yang pertama. Mantap saiz geng. Alhamdulillah geng. Oh lama, tak sia-sia kereta sini geng. Alhamdulillah, strike yang pertama geng. Dah lama tak dapat aruan geng. Betul-betul dekat kapi hijau punya spot geng. Aku ingat tadi dia dah terlepas, rupanya melekat juga geng. Alhamdulillah, saya boleh tapau. Okay geng, masuk dalam karung dulu geng. Stay tune. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena geng. Aduh. Dia dah sambung geng, tak lekat. Aduh sayangnya. Try lagi. Balik jahit lain. Ish. Attack berkali-kali tadi geng. Headshot. Aduh, angin tiup. Alhamdulillah geng, strike yang kedua. Mantap. Alamak geng, strike yang kedua geng. Di spot yang sama. Sudah saiz dia baik-baik geng. Cik. Aduh. Terbaik lah. Kawasan ni memang tak ada orang jelajah lagi ke apa ni. Mantap, terbaik saiz. Boleh buat tapau geng. Alhamdulillah. Okay geng, stay tune. Nanti kalau ada tangkapan aku akan update lagi geng. Bye lah. Alhamdulillah, strike yang kedua geng. Spot yang sama geng. Kita tengok geng ada lagi ke tidak ni geng. Semangat. Bulan-bulan puasa ni, semangat tu. Dapat ikan kalau macam ni. Dia dah sambal dah tadi, tak lekat. Lepas tu tengok kali ketiga ke kali empat dia kesambal. Baru betul-betul lekat geng.
Ada 2 ekor. Hui. Oh, alhamdulillah strike ketiga. Oh, jatuh-jatuh turun tangkap siut. Kali ni ada curut sikit. Okey geng, tak apa. Ini kita lepaskan balik. Jatuh-jatuh kat situ, umpan turun dia tangkap geng. Apa mantap lah. Okey geng. Saya curut. Saya curut, aku lepaskan balik atau balik pula kau. Okey. Nanti ada tangkapan lagi. Aku update geng. Stay tune. Awah. Okay geng, sesi melepaskan ikan. Curut je. Thank you for the fight. Terbaik geng. Alhamdulillah geng, strike yang ketiga tadi. Curut je, lepaskan balik. Jom kita try pujuk lagi. Ada lagi ke tidak ikan yang saiz-saiz yang macam pertama dengan yang kedua tadi. Dia bila orang kata tengah kapit hijau ni memang tak tahulah apa ikan tu saiz besar ke kecil kan. Oh ya Allah. Semangat. Allahu Akbar. Lucut lah. Aduh, dia dah serang dah tadi. Sayang. Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim. Lucut. Aduh hai. Lucut geng. Dia tersangkut dekat apa tu. Tu lucut. Sayang, 1000 kali sayang. Aduh, penat mujuk ni. Yai. Dia sambung tak kena, Bismillah. Mana dia pergi? Ui, kat depan tu geng. Asal tak lekat. Aduh ai. Alah sayang.
Gentle besar geng arwah tu. Gentle besar. Aku nampak dia berenang pula geng. Aduh mak. Gentle besar geng. Aduh. Aku tak tahu dia nak makan ke tidak ni geng. Macam ke depan tu. Betul-betul dia berenang kat sini tadi geng. Aduh. Tak tahu mana dia pergi ni. Oh, tahu. Oh lama. Dia nampak aku lagi. Wih, dekat tepi-tepi ni je. Besar pula tu saiz. Alamak. Ini tak boleh jadi ni. Besar oi tadi oi. Alah. Ui, kegeli bapa dia besar. Ui, kegeli bapa dia besar. Bangkit, aku ingat ikan haruan. Kegeli rupanya tengah apa? Dia tengah berompet. Oh, kok lah. Aku ingatkan haruan. Pasal nak kali. Aduh. Begitu. Aduh, penat aku bujuk lah. Aku tengok tadi haruan. Rupanya dia. Alahai. Tu. Hai. Perajak. Oh tu. Ish. Hai. Dia tengah apa ni lah. Ngawan. Ranjat aku lah. Aduh. Begitu je mah. Gila lah. Loh, keli. Aku ingatkan haruan. Misai tu juntai-juntai. Ayah. Sini pun ada geli ke? Mampus lah. Geli ambil. Ui. Ui, ya Allah. Ui. Geli ke? Apa? Geli ke sekarang ni? Ui, terkejut aku ui. Aku baru nak gerak tadi. Terkejut mat. Ui, keli ni memang suka buat kejut-kejut orang. Nak makan-makan lah betul-betul. Aduh. Okay geng, sampai sini je lah video aku kali ni. Alhamdulillah ada juga lah strike. Ekor boleh lah bawa balik. Ekor tu curut. Dan ada juga beberapa sambaran yang tak lekat, pucut.
spot ni okey sebenarnya. Baik. Lepas tu pula bila yang dekat depan sana bapak geli besar. Kat sini yang kapit hijau ni pun ada juga geli tadi aku tengok naik. Tak apalah, nanti try lah tengok main keli. Apa pakai pelampung apa kan. Tengok dapat ke tidak. Okay, kepada yang menonton jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube aku. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.